saya nak beralih kepada peranan saudagar-saudagar ni. Sebab tadi sekali lagi dalam mukadimah saya kata kekuatan Melaka ni bukan kekuatan militer ataupun military. Dia lebih, kita dah cover Melaka 2 episod dah. Melaka ni adalah, tarikan dia adalah satu tempat yang adil dan senang untuk berdagang. Maknanya dia tak tipu, dia ukur dan timbang dengan adil. Ada Syah Bandar yang menjaga kawasan-kawasan perdagangan dan pelabuhan, ada Temenggung yang jaga keselamatan, ada bendahara yang jaga percukaian dan juga pentadbiran. Dalam erti kata modern state with good governance lah. Dia tak setia kepada Melaka, dia tak setia kepada Sultan, dia setia kepada the system yang Melaka sediakan untuk dia orang. So bila sistem itu dah mula goyah, bila ada serangan daripada Portugis di laluan Lautan Hindi, dia kacau saudagar-saudagar tu di Goa, di Lautan Hindi dan sebagainya. Dia rasa takut lah. Dia rasa okay, kalau kita tak ikut Portugis ni, apa Portugis cakap, apa yang dia nak buat kat Melaka ni, dia akan kacau kita. Sebab Melaka ni satu note saja. Laluan ni daripada China sampailah ke Arabian Peninsula and of course to Europe. So soalan saya sekali lagi, adakah ini merupakan satu blind spot bagi Melaka yang mengatakan bahawa okey, kita sediakan semua tetapi akhirnya akan berlaku, dan saya tidak menggunakan perkataan ini dengan remeh, pembelotan daripada saudagar-saudagar bila kepentingan mereka diancam oleh Portugis. Of course, dia tak ada apa-apa kesetiaan kepada Melaka dan dia tak akan bantu Melaka.